Selamat datang ke Manual Teknikal dan Panduan Pentadbiran DES 16. Alat penting bagi anda mengukur dan memahami regulasi emosi dengan lebih mendalam. Instrumen ini adalah alat penting dalam menilai bagaimana individu menguruskan emosi mereka. DES 16 adalah versi ringkas 16 item yang dihasilkan oleh Juberg 2016 dan diadaptasi daripada DES 36 oleh Gratz and Rumer 2004. Secara teorinya, regulasi emosi yang baik adalah kunci kepada tingkah laku adaptif. Sebaliknya, disregulasi emosi sering dikaitkan dengan masalah psikologi seperti kemurungan dan kebimbangan. Instrumen ini sangat efisien. Ia hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilengkapkan oleh orang dewasa. Responden hanya perlu menilai 16 pernyataan menggunakan skala Likert 5 mata daripada hampir tidak pernah hingga hampir selalu berdasarkan pengalaman sebenar mereka. Bagi penskoran, jumlah skor adalah antara 16 hingga 80. Lebih tinggi skor, lebih besar kesukaran dalam meregulasi emosi. Semua item diskor secara terus tanpa perlu pengiraan sonsang, menjadikan ia sangat praktikal untuk kegunaan klinikal. Subskala DES 16 mengukur 5 dimensi utama kesukaran. Subskala pertama, penolakan emosi iaitu rasa bersalah terhadap emosi negatif. Subskala kedua, kesukaran tingkah laku bermanfaat iaitu sukar fokus apabila tertekan. Ketiga, kawalan impuls iaitu bertindak tanpa berfikir semasa emosi memuncak. Yang keempat, akses strategi yang terhad, merasa tiada cara berkesan untuk bertenang. Dan kelima, kurang kejelasan emosi iaitu keliru tentang apa yang sebenarnya dirasai. Interpretasi dibuat berdasarkan persental klinikal. Skor di bawah persental 70 dianggap rendah atau sederhana. Walau bagaimanapun, jika skor mencapai persental 71 hingga 94, ia menunjukkan kesukaran yang signifikan, manakala skor di atas persental 94 dikategorikan sebagai sangat tinggi dan bantuan profesional amatlah disarankan. Akhir sekali, DES 16 mempunyai nilai psikometrik yang sangat kukuh dengan alpha Cronbach 0.94, membuktikan ketekalan dalamannya yang sangat tinggi. Kesimpulannya, ia adalah alat yang sah, ringkas dan boleh dipercayai. Sekian, terima kasih.